sampai 2 tahun, 3 tahun, setahun at least, barulah aku nak release semua or whatever. So aku rasa 3 bulan pun dah cukup dah buat aku rasa annoyed dengan mu, ataupun you are not meant to be here. Bukan not meant to be here, you are not meant to in this AI team punya series. So you go gitu. So korang jangan terkejut aku cakap awal-awal kat korang. Faham So tak ada maknanya yang lama tu release, yang baru tak akan release tak. So that's why tanya, kenapa Syami tak release everything lagi ke, makan everything? Sebab dia still good sangat-sangat in my content, in the entire AIT punya environment. Yo, Ricardo. Dah, saya dah bagi pendapat lain-lain pun. Mungkin awak tak dah baca kot. So Noah kena perform content Abel lah. Dia banyak aspek actually. Okay, perform content aku, how mu boleh commit untuk partner, and the attitude itself, and menerima arahan. Saya cakap aku adik. Mungkin benda ni tidak tahu dari, untukmu tidak tahu lah kot. So ada some of benda-benda macam tu lah. Dalam konten aku tu satu hal, itu yang paling besar lah. Of course kalau kau nampak macam Syami konten pun tak buat apa semua, tapi dia ni sangat best dalam konten. Aku jawab jujur, kalau tak ada Syami selalunya menjadi macam bosan sikit. Bukan ada bosan lah, dia tak ada orang yang tiba-tiba macam bagi punchline bodoh dia. So itu bagi aku the things that Syami lah. Kan dia tu tak payah cakap dia superstar kan. So which memang dia ada penyeri dalam AI team. Aku just sebut pasal Syami yang tak buat video YouTube selalunya kan. Tapi dia ni memang spark gila dalam konten AI. Luqman pun sama, tapi Syami ni dia lain sikit. Kalau kau perasan kalau kau tengok konten AI, kau follow AI, kau nampak kan Syami tiba-tiba je mulut dia tep macam gitu. Mungkin memang mulut dia tu kadang-kadang kurang ajar lah apalah, tapi serius dia memang bagi spark lah dalam AI team bagi aku. Sangat bagi spark. Yes, pandai bagi punchline, betul. Mohsen dah tukar Arif. Yang bercinta kena release lah be. Itu benda yang saya nak. Saya adalah juga bercinta tu, memang saya nak release. Tapi ada isu, ada consequences. Ini saya bercerita dengan awak lah, since awak pun tengok konten-konten AI kan. Kadang-kadang kita nak release orang yang bercinta, tapi dia function. Kau faham tak the situation? Saya punya situation that we said lah, dia ni bercinta ni, tapi dia orang function kot. Dia orang function gila. Let's say like Lufa Air punya scene lah, for this lah. Tak tahu apa cinta ke tak. Cinta kot lah. Okay, tapi dia function, which mean macam tu lah. So gitu. Kalau lah dia bercinta tak function, yes, aku tak perlu fikir panjang pun, just go on. Bukan tak function, maksudnya kurang memberi impact yang besar terhadap content, my content or your content, dia content itself. So it's okay for me. Tapi kalau dia memberi impact yang besar, so agak sukar lah gitu. Sebab bagus kan.
And kau kena tahu, bila dalam partnership, tidak boleh dengan partner yang sebelum ni, dengan siapa-siapa je sebelum ni. Need to be professional. Contoh kau partner dengan ni, kau tak boleh pun dengan ni sampai job ni kecuali diizinkan gitu. Dia akan melanggar rule lah, kurang gitu. Boleh tak rank partnership based on their content boleh tak rank partnership based on their performance on your content for now? Okay, saya jujur saya cakap, on my content, saya baru buat 2 content, which mean content yang korang tengok battle lakonan 5 kategori tu satu. Lepas tu content hari ni, tapi hari ni tak ada rasa sangat lah. Yang menyanyi tu kan my wife kan, so saya tak boleh nak cakap based on my content lagi. Sebab kan content baru sikit yang tu, based on performance on content baru sikit. So as for now, yang betul-betul bagi impact, yang berasa memang perform gila dalam content is tak dapat lagi. Sebab baru 2 content yang saya buat kan, 3 content atau masuk hari ni. Based on their content, kita dah tengok on the views. So awak boleh check see the highest view is the most best lah, of course lah. Ya betul, saya percaya Zazadi. Tapi awak kena faham tau, untuk AI team sekarang, saya tidak mewajibkan untuk buat konten YT. Tapi partnership tu saya tahu siapa yang akan buat konten, siapa yang tak buat konten. Cuma untuk new gen 2026, dia tidaklah diwajibkan, tapi bodoh kalau tak buat, betul tak? Dia selalunya orang lama dia tak akan buat. So which means macam tu lah. Tidak ada 15 konten, 10 konten atau 8 konten. It's just itself. Sebab bila saya push untuk buat konten, which means 15 konten, 10 konten, dia akan jadi pressure dan buat dia forced to make the content, and the quality is not good. Dia jadi macam aku terpaksa buat, so aku buat je apa-apa. Saya tak nak benda tu. So saya nak ada, biar dia orang willingly untuk keluarkan dia orang punya content gitu. So faham Oish. Komen, share. Tak boleh nak komen lagi untuk sebab saya masuk Syami kan cuti kan, dia cuti. Jadi oish, tampor saya dah haus baju. So masa konten lagu pun saya tak ada. So saya tak boleh nak komen lagi. Video dia orang pun tak ada. Lepas tu masa konten dengan saya pun saya tak ada. Jadi saya tak boleh nak komen apa-apa untuk Masya Allah. Top 3 most hype partnership sekarang, Ferry. Ferry lah. Kalau based on one off lah. Tapi tak boleh nak cakap macam tu lah. Baru berapa konten je saya tengok. Sekarang AIT dah baru, dulu konten. Aku je tak tukar konten, duduk main konten yang sama. Biarlah, untuk sementara. Sebab saya kadang-kadang saya pelik tau. Kadang-kadang saya pelik lah. Saya buat konten, bukan pelik lah, benda ni mungkin orang tak biasa. Kalau saya main konten luar, selalu kurang lah view. Mungkin sebab, tak tahu lah sebab apa. Kalau saya main dalam office, saya memang naik. Tak kisah konten apa pun, selalu memang naik gitu. Saya tak tahu kenapa. Apa pendapat korang?
Abang block words Karina. Benar. Sebab hari tu saya awak spam tak. Okay, saya buka balik lah. Macam awak bagi tahu, saya lupa. Hari tu saya nak cakap benda lain hari tu, tapi awak spam Karina. Tu saya geram hari tu. Okay, saya buka balik Kita tengok ada ke tak. Block keywords. Okay. Dah. Dah cukup lah. Aku block words pula Sebenarnya tak ke comeback ke. Tengoklah macam mana. Best semua adalah yang nampak set baru. Thank you. Okay lah guys, saya nak end live dulu. Thank you so much for watching. Thank you so much for support. Jangan lupa tengok konten baru. Itu saja. Assalamualaikum dan